Hakikat taubat itu meninggalkan dosa pada ketika itu, tinggal terus, jangan nanti-nanti. Yang ini meninggalkan maksiat yang dikerjakan pada ketika itu juga. Ketika dia taubat tu tinggal ya maksiat dia, sama ada zahir atau yang batin. Dan mencita-cita ia azam tiada sekali-kali kembali berkendak mengerjakan maksiat pada masa akan datang. Ketika dia taubat tu tinggal, dan memang dia putus, tak nak buat lagi, sesal betul. Kalau ada dalam hati rasa nak buat lagi, itu tak jadi, tak sah taubat ya. Dan mendapat ia akan barang yang telah ditinggalkan pada masa yang telah lalu daripada sembahyang dan lainnya. Mana qada? Kalau tinggal bentuk maksiat, dibentuk meninggalkan yang disuruh, jadi benda tu kena qada, puasa dan sebagainya. Dan semua telah bersabda Rasulullah SAW, an-nadamu taubatun. Maknanya menyesal akan diri daripada maksiat itu ialah taubat. Orang menyesal bila kan? Ya. Bila dia nak benda tu dia tak dapat, ataupun dia nak elak benda mudarat terkena. Dia nak satu benda taat, ya, tu lamban dikasih, nak buat tiba-tiba tergendala, tak dapat buat, menyesal. Ya, tak dapat benda yang dikendaki yang besar, ataupun terkena, makna tertinggal benda yang nak dibuat. Itu di antara, tak dapat buat benda yang dikendaki oleh kekasihnya, atau terlajak mengerjakan benda yang dilarang oleh kekasihnya. Sebab tu mahabbah penting ya, mahabbah itu penting. Tariquna tariqul mahabbah. Orang yang tidak ada mahabbah dalam kalbi dia, dia jam, dia tak ada jalan. Al-khali an-syab muakhar. Al-khali an-syab, kosong hati, yang kosong daripada rindu kasih Tuhan, muakharun, dia akan cecek ke belakang. Dan hati tak ada kasih, nak taubat dia lemah slow. Dia tak ada push dalam. Dia tak apa kenal Tuhan kan. Kalau letakkan duit, tenganga mulut dia macam buaya. Kalau letakkan dunia, berambat dia kan. Ya, itu insan yang ahmak, bodoh panggil. Ini besar ni. Ya, nak masuk syurga, nak bersih, tiba-tiba berkubang dengan dosa, mana boleh masuk?